Al-Biruni dalam buku dia menyebut bahawasanya semua besi terbaik dunia datang daripada Kalah. Ini disebut ya, kat sini saya baca dalam bahasa Arab ya. Wa min syaburqan سيوف الروم والروس والصقالبة وربما قبله وربما قيل له كلعة أو قلعة بنصب اللام قلعة بجزم اللام قلعة فيقال تسمع للقلعة طنينا ولغيره بحجاب ونسب إليه نوع من السيوف فسميت قلعية وظنها قوم منسوبة إلى موضع. Saya terjemahkan dalam bahasa Melayu ya. Dan daripada syarbukan. Syarbukan ini nama sejenis pedang. Syarbukan ini pedang yang digunakan oleh orang Rusia, oleh orang Rum, oleh orang Slav. Dia bukan Slovak. Dia berbeza tu. Slav itu wujud sebelum Rum. Viking atau Rusia itu wujud sesudah Rom itu ya. Jadi dia kata mereka ini nak sangat pedang syarbuka ni. Pedang ni pedang jantan. Adapun pedang betina namanya narmahan, terlembut sikit. Jadi pedang syarbuka ni dia tidak ada besi lain kecuali besinya mesti daripada satu tempat bernama Kalah. Dia panggil Kalah, dia panggil Kal'ah pun boleh, Kalah pun boleh. Tapi dalam bahasa Arab bila dia nisbah dia jadi Kal'ayyatan. Okey. Jadi dia kata pedang ni dia betapa hebatnya pedang ni, kuatnya pedang ni apabila dia bertembung tu dia akan bunyi ting. Tuan saya. Dia bunyi ting tu kuat dan nyaring. Pedang itu tanda pedang tu ringan dan berkualiti tinggi. Hasil daripada besi Kalah itu. Jadi dia tanya, Kalah ni di mana? Wa nusiba ilaihi na'u minas suyufi. Dan dinisbahkan jenis pedang-pedang syarbuka ni dia kata fasumiyat kal'ayyatan, dinamakan kal'ayyatan wa zannaha, dan mereka ni beranggapan satu kaum. Pedang ini dinisbahkan kepada satu kaum yang mana kaum ini nama tempat dia tu Kalah. Jadi bila kita tengok dia buat nombor 6 ni adalah Hawamish, dia bagi fonok dia. Dia kata apakah nama tempat tu? Dia kata Maudhi'ul Amal, tempat buat lebu besi. Jadi kalau ada siapa nak fikir lagi lah, saya tak tahulah. Kita tak payah layan lah. Mana Kedah? Ini pusat besi dunia. Kenapa disebut pusat turunnya meteor di Gunung Jegai dan di kawasan Kedah itu? Jadi justru soalan Tuan Syed tadi, sudah adakah hubungan dengan alam Melayu dan tempat lain? Sudah ada orang datang ke tempat kita. Buku ini menyebut ni. Ini The Goal of Opal. Ini bahasa Mas pula. Ini buku ni 1901. Ini 1901 Masihi. Ini 900 Masihi. Ini 900, ini 800 Masihi. Apa tak? Buku-buku yang saya rujuk adalah buku klasik. Ya. Jadi kalau kita nak bercerita pada Allah, katanya kita dekat Facebook, tunjukkan bukti. Saya tak boleh jawab. Sebab tak boleh tunjuk satu bukti, tuan saya. Tunjukkan satu bukti Melayu sudah wujud sebelum zaman Nabi Isa. Saya kata ada dalam buku-buku dia rujuk lah. Dia tak boleh. Dia kena datang macam ni baru kita boleh tunjuk.